buat reformasi. Jangan bagi Perdana Menteri pegang dua jawatan pada waktu yang sama. Ya ayyuhal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Naka selaku pengerusi majlis yang saya hormati dan kasihi, yang berhormat Datuk Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden PAS. Seterusnya rakan-rakan pimpinan pemuda Perikatan Nasional daripada PAS, MIPP, Gerakan Dah Balik, dan wakil daripada parti kami yang baru, rumah kami yang baru, Wawasan Negara, Saudara Cikgu Faiz Rahmat. Tuan-tuan, puan-puan dan Allah sekalian, saya ni dah lama tak pakai baju Perikatan Nasional. Maklumlah, jadi gelandangan politik hampir 6 bulan lamanya. Tak berumah, tak ada parti lepas dipecat daripada Bersatu. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, kami bersyukur dan berterima kasih pada kepimpinan Perikatan Nasional, khususnya Ayahanda Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, dan Yang Amat Berhormat Datuk Sri Dr. Samsuri Ahmad Mokhtar, pengurusi Perikatan Nasional, kerana akhirnya setelah beberapa bulan kami melukut di tepi gantang, diterima masuk menjadi anggota Perikatan Nasional, iaitu Parti Wawasan Negara. Jadi saya ni kalau ikutkan dari segi umurnya dan dari segi usia dan tempohnya dah habis pemuda. Dah 6 tahun duduk dalam pemuda PN sebenarnya. Kawan-kawan pemuda PAS ni daripada 2020 muka yang sama juga. Silih berganti. Saya dulu mula jadi timbalan Ketua Pemuda PN zaman Ketua Pemuda PAS Yang Berhormat IR Khairil Nizam, Ahli Parlimen Jerantut. Maknanya dah 3 kali Ketua Pemuda PAS ditukar. Saya masih dalam Pemuda PN lagi. Jadi kali ini alhamdulillah pimpinan daripada Parti Wawasan Negara telah mengamanahkan saya menjadi Ketua Penerangan buat Parti Wawasan Negara yang merupakan adik bongsu dalam Parti Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan, berbeza di Johor, parti kami yang baru ni baru sebulan lebih tak bertanding. Kami tak masuk gelanggang di Johor. Tapi di Negeri Sembilan, alhamdulillah, hasil rundingan dan muafakat sesama Perikatan Nasional dan juga dengan Barisan Nasional, kami diberi 4 buah kerusi yang insya-Allah kita akan sama-sama pulun untuk memenangkan semua calon-calon Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan, saya dan rakan-rakan dalam Perikatan Nasional, kami tak akan sentuh isu adat berparti sebab kami bukan orang NIS 9. Tapi tuan-tuan, saya nak beritahu kepada orang NIS 9 di sini, apa yang akan berlaku 2 minggu lagi, hasil daripada peti undi di setiap DUN NIS 9 yang kita bertanding, kesan pengundian tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi satu detik bersejarah permulaan gelombang biru mengalahkan gelombang merah di seluruh negara menuju ke PRU 16. InsyaAllah. Kenapa saya kata begitu tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan-puan dah tengok Kerajaan Madani Pakatan Harapan, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah tersungkur di Sabah dan telah tersungkur di Johor. Maknanya apa? Trend penyokong-penyokong mereka sendiri, khususnya dari kalangan pengundi-pengundi bukan Melayu Cina, sudah pun menolak Pakatan Harapan. Walaupun
Mereka pegang tampuk kerajaan persekutuan dan menggunakan segala macam jentera kerajaan di Sabah, di Johor, tetap tidak mampu meyakinkan para pengundi yang ada di sana. Jadi saya yakin di Negeri Sembilan ini, para pengundi Negeri Sembilan lebih cerdik, lebih bijak, lebih arif, lebih memahami akan kepentingan kita menolak seluruh calon-calon Pakatan Harapan dan calon-calon parti bersatu yang masuk kacau daun di kerusi-kerusi Perikatan Nasional. Sifil kita mudah nak bagi tahu orang kampung, nak bagi tahu adik-adik abang-abang yang minat motor, ibu-ibu. Pertembungan kita kali ini di Negeri Sembilan antara dua warna, gelombang biru lawan gelombang mudah bukan? Esok di hari penamaan calon kita tengok hanya ada biru lawan, dan insya-Allah berkat dan kemenangan akan milik pada kedua-dua gelombang biru. Kenapa tuan-tuan saya kata begitu? Kerana pada hari ini kekalahan demi kekalahan Pakatan Harapan menunjukkan rakyat telah pun sedar apa yang disembangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun sebenarnya hanya kekal sembang. Saya ambil mudah satu contoh. Soalan kerugian dana pencen orang-orang kerajaan KWAP. Siapa tahu dengar berita kata dana pencen KWAP rugi 200 juta ringgit kerana melabur, kena tipu di Indonesia. Labur pada pelaburan dipanggil e-fishery. E-fishery ni macam ikan elektronik apa, saya tak faham jugalah. Ya, mungkin dia guna teknologi IoT, Internet of Things ke apa benda. KWAP pergi labur, hilang 200 juta. Tuan-tuan perempuan, yang tanya soalan ni dalam parlimen bukan kami. Yang tanya soalan ni kepada kerajaan adalah orang PKR juga, ataupun nak masuk bersama lah. Yang Berhormat Wong Chen, Ahli Parlimen Subang. Soalan bertulis, jawapan bertulis. Bila kita keluarkan, dia keluarkan, memang semua media buat laporan. Jadi persoalannya sini nak tanyalah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Kata kamu Menteri Kewangan terbaik Asia, betul? Takkan kena tipu benda macam ni di Indonesia? Kena scam. Dulu kamu kata Datuk Najib kena scam. Ni kamu sendiri kena scam. Macam mana orang-orang besar dalam GLIC kerajaan ini, di bawah kerajaan Madani, tak buat due diligence betul-betul sampai hilang 200 juta duit pencen tuan-tuan perempuan semua. Ini bukan kecil, 200 juta. Saya ada seorang sahabat yang dapat kelulusan nak tanam padi 1000 hektar. Dia bawalah proposal ni kepada dana-dana milik kerajaan Madani ni. Ditolak mentah-mentah. Sebab apa? Kononnya nak tanam padi ni tak seksi, tak canggih. Tanyalah Ustaz Degih. Ustaz Degih, Ahli Parlimen Bagan Serai, antara salah satu kawasan parlimen yang merupakan jelapang padi negara. Dan orang-orang yang pesawah kita di sana memang susah sekarang ni. Kenaikan harga diesel, kenaikan harga baja akibat perang di Hormuz. Jadi bila kita nak buat pelaburan-pelaburan yang melibatkan kepentingan rakyat, melibatkan makan minum rakyat, kerajaan Madani tidak peka dan tidak peduli. Sampai kena scam 200 juta isu pelaburan di Indonesia. Jadi tuan-tuan perempuan, bagi saya, kerajaan Madani pada hari ini, khususnya Anwar Ibrahim, yang kami duduk berdepan tiap-tiap kali sidang parlimen, daripada awal kami dah desak beliau, kalau betul dia nak buat reformasi, jangan bagi Perdana Menteri
pegang dua jawatan pada waktu yang sama. Jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Itu pun janji yang dia buat dalam manifesto Pakatan Harapan. Tapi bila dia jadi kerajaan, dia mungkir, dia tipu, dia bohong. Tuan-tuan dan puan, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, dia suka berjalan. Kalau ada, saya tengok Code Blue, ini antara NGO kesihatan, dia buat laporan siasatan. Berapa banyak menteri-menteri madani ni ke luar negara. Ya? Ke luar negara. Jumlah menteri-menteri madani ke luar negara, belanjawan dia, bajet dia, sebenarnya hampir sama dengan jumlah pemotongan belanjawan ke atas Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan yang baru-baru ini dibuat. Kerana apa? Kerajaan kata pada Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, harga minyak naik melambung sebab perang di Iran. Jadi kita kena berjimat cermat. Nak berjimat cermat, dia potong duit doktor-doktor kita. Dia potong duit nurse-nurse kita, jururawat kita, cikgu-cikgu kita. Sebab itu tadi calon kita di Ampangan, Dr. Rafai, bukan? Kata sekolah tak buat, tak siap, bilik darjah rosak. Sebabnya apa? Sebab Menteri Madani kaki jalan. Tidak utamakan kepentingan aulawiyat yang sepatutnya untuk rakyat di Negeri Sembilan. Jadi bila bapa borek di Putrajaya, anak pun rintik di Negeri Sembilan, betul? Sebab itulah kita kena pastikan mantan Menteri Besar Negeri Sembilan di dalam Pakatan Harapan ni dikalahkan di Linggi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku pada kali ini berbeza di Johor adalah satu permulaan muafakat yang betul-betul saya yakin akan menjadi gelombang tsunami politik ke arah PRU16. Kedua-dua buah parti Barisan Nasional dan Perikatan Nasional berjiwa besar untuk membantu bersama memenangkan semua calon yang bertanding, insya-Allah. Dan saya yakin kalau kita dapat kekalkan dengan penuh keikhlasan bermula di Negeri Sembilan, tak lama lagi Perikatan Nasional akan kembali menerajui di Putrajaya. Takbir. Jadi tuan-tuan dan puan, apa saja isu dan masalah yang tak diselesaikan Negeri Sembilan ini, tak lama tuan-tuan, kita menangkan Negeri Sembilan. Paling lama Anwar Ibrahim mampu bertahan setahun je lagi sebelum dia bubar parlimen. Itu pun kalau DAP tak keluar kerajaan. Kalau DAP keluar kerajaan awal, macam mana berlaku di Melaka, saya tak yakin dia mampu bertahan 6 bulan. Tapi kita kena ingat, bodoh lah kalau Anwar dia nak bubar sekarang. Dia ada masa sampai 2027. Dia kena bubar paling lambat bulan 12 2027. Jadi dia akan ambil sebanyak mungkin masa yang ada ini untuk dia buat housekeeping di Putrajaya. Apa housekeeping tuan-tuan? Dia rasa, dia tuduh kata sakau. Tunggulah kita kembali ke Putrajaya, kita buka balik file-file yang Pakatan Harapan buat. Macam-macam tuan-tuan sebenarnya. Kami dah tanya soalan di Parlimen. MHB bagi BlackRock ni scam 200 juta. Macam-macam bilion-bilion yang tersorok di sana sini. Kita tunggu masa, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya minta dan mohon kebijaksanaan pengundi Negeri Sembilan, khususnya anak muda. 2 minggu je jentera kita, para muslimat, pemuda, pemudi yang ada dalam Pemuda Perikatan Nasional, kita kempen habis-habisan, menangkan gelombang biru, kita jadi kerajaan Negeri Sembilan, dan insya-Allah permulaan ini akan kita bawa ke Melaka dan seterusnya semua parlimen-parlimen yang akan kita pertandingkan dalam PRU ke-16, dan insya-Allah kita Perikatan Nasional akan kembali menerajui Putrajaya dengan muafakat bersama semua parti-parti yang sederhana, yang tidak ekstrim, yang menghormati
perlembagaan Malaysia dan mengembalikan kegemilangan Malaysia sebagai sebuah negara yang makmur, aman dan adil buat semua rakyat. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, tanpa saya bercakap panjang, izinkan saya menutup pidato saya yang ringkas ini dengan dua rangkap pantun. Sirih junjung bunga melati, harum mewangi di tepi laman. Jika rakyat mau berubah hati, undi PN kalahkan harapan. Adat pepatih jadi pedoman, warisan luhur terus terselah. Bangkit rakyat negeri sembilan, undi biru kalahkan merah. Perikatan, 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 takbir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.